Akhirnya saya nak mengingatkan kerajaan sedang bersedia untuk menyambut seorang tokoh yang agak besar, iaitu Donald Trump, yang dianggap sebagai tokoh dunia, tokoh keamanan. Saya dengar ucapan dia di Knesset Israel sebelum dia pergi ke sana, saya tanda tangan perjanjian damai. Ucapan dia Malaysia itu terang-terang menyatakan dia akan bersama dengan Israel, sedia memberikan Israel apa saja jenis senjata Israel mahu. Israel boleh terus usaha peperangan dia. Dia sanggup berbuat bangun dengan Israel. Dalam masa yang sama, dia berlagu jadi pendamai. Pergi ke Mesir, buat perjanjian damai. Damai pula damai yang sangat mengarut, di mana Hamas dan kumpulannya dipaksa lucuk senjata. Gaza ditarbih oleh Barat, bukan tarbih oleh orang Palestin sendiri. Ini satu perkataan yang sangat jahat. Namun Hamas menolak. Oleh kerana Hamas telah mencapai kemenangan moral yang besar, dia terpaksa sundut kepada desakan Hamas, tak letak senjata lagi, dan Gaza ditarbih oleh teknokrat kerajaan Palestin, bukan menteri orang Hamas. Ini satu perkara yang sangat menarik. Saya mengharapkan supaya kerajaan kita menyediakan peruntukan yang sewajarnya untuk bantu Gaza, bina balik Gaza bersama dengan negara Islam. Marah belakang. Ya. Tadi yang Berhormat sebut mengenai kedatangan Presiden Amerika ni beberapa hari lagi lah. Ya. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita tidak dijemput ke sidang kemuncak keamanan Gaza di Sharm el-Sheikh, Egypt. Tapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sebagai pengurusi ASEAN bermurah hati menjemput tokoh itu ke Malaysia untuk sidang kemuncak ASEAN ini. Seluruh Kuala Lumpur akan di total lockdown. Apa pandangan Marang? Tak jemput tu mungkin tak tambahan cukup Marang. syarat. Adakah itu dikatakan hidung tak macu, pipi tu sorong-sorong? Tak jemput mungkin tak cukup syarat. Yang Berhormat, sila gulung. Ya. Saya bagi... Ada pun jemput tokoh ni, saya anggap tokoh ni satu syaitan besar, yang nak menipu. Apalagi dia mendukung sebuah kerajaan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam surah Nabawiyah, bila Nabi lalu di Madainul Soleh, kawasan dilaknat oleh Allah, kaum Samud, Nabi tak bagi sahabat dia singgah. Bila sahabat dia ambil air telaga, suruh curah balik telaga tu. Air telaga tu jangan minum, negeri dilaknat Allah Ta'ala. Nabi tak bagi singgah. Ni kita jemput masuk negeri kita. Dengan sebab itu, saya akan menegakkan bahawa kami akan mengeroh rakyat untuk memprotes dengan sekeras-kerasnya terhadap lautan ini. Dan akhirnya saya tutup dengan pantun. Memang bajet mudah dibentang, cerita duit memang banyak, nanti negara rebah selentang, kan jadi beban hutang yang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.